Tak minum sangat. Spray tu. Dah tukar baru lah. Serius lah? Ya, lagi cantik. Tahan lama. Sebenarnya sepatutnya ini Mami dah jual lama. Tapi packaging ni nak buat botol itu ambil makan masa lama. Kenapa kau spray kat mana? Kau spray kat mana? Dia nak jual lah. Dia memang lah. Saya nak cerita macam mana saya first time dapat pakai Skinzen. So, masa ni Julai ke Jun tahun lepas, it was the era yang my hormone memang tak stabil. And I memang banyak gila jerawat. Bukan jerawat yang kecil tau. Jerawat yang cystic acne. Sakit je. Lepas tu, I tengah break out lah sebab first panas. Banyak gila. I was sweating like so much. My pores were clogged. Everything was so bad. Kau cakap Melayu. I pakai makeup pun tak cover. So masa tu I memang tak nak masuk video Mami. Kalau perasan tahun lepas I memang jarang dalam video. Because I was like insecure gila sebab I was like so many. Baru Mami faham. Adik ni dia cepat mudi. Dia kalau muka dia tak cantik, dia tak nak bercakap. Masak muka. Tapi kalau dia muka dia cantik, anaklah ceria je. Kan Dik kan? I pakai Skinzen. I curi lah, ambil Mami, dia suruh kemas. Masa tu bukan botol macam ni tau. Botol yang sampel, botol sampel. Yang warna putih tu, yang pump tu. Lepas tu I pakai 2 hari. 2 hari dah turun banyak. My sister acne kat sini like so besar tau, like, it hurts. I pakai kat situ, I rub, 2 hari dah kecut. Skinzen bersifat menghalang wuduk ke? Tak. Tidak. Saya kalau pakai Skinzen wallahi tak pernah cuci. Saya terus je pakai.